Kepada peminat Avengers Endgame, mungkin speaker ni untuk korang. Alright guys, ni adalah speakers Marvel Avengers Endgame. Dan yang ni guys, model Spider-Man. Kat dalam kotak ni ada satu user manual dan satu micro USB cable. Ada juga satu tali. Okay, korang tengoklah tu guys, ada muka Spider-Man dekat bahagian depan ni. Dan kita tengok dekat bahagian tepi, ada logo Avengers. Dan dekat sini adalah tempat charge dia. Alright, so dekat bahagian bawah, ini adalah controller dia. Ada untuk angkat call pun ada on off, play pause, previous and next. So jom kita on. Alright, kedengaran macam kuat guys. Of course kita kena test dia punya kekuatan bunyi. Alright, so jom connect ke Bluetooth. Okay, kita dah pun connect dan jom kita test play lagu. Okay, ini sound 0 dan kita akan naikkan slow-slow dan kita tengok kuat tak kuat. Alright. Alright. Ini adalah full volume dan dia agak kuat Not bad guys, untuk dia punya bass aku boleh bagi dia above average. Dah cukup bagus untuk buat dengar lagu. Dia punya treble dia pun kuat, korang boleh dengar sendiri kan tadi. Kekuatan bunyi dia pun kuat, sound quality dia boleh dikatakan bagus. So untuk model ni, kalau korang nak gunakan dekat dalam bilik, rasanya memang dah sangat-sangat cukupi. Kalau korang nak bawa pergi ke hutan ke, pergi travel, pergi camping dan sebagainya pun cantik sebab dia pakai bateri. Kalau ikut spek dia, sekali korang charge penuh, dia boleh tahan sampai 8 jam continuous playback. So not bad untuk bateri dia. So guys, apa lagi, kalau korang minat, check out terus dekat beg kuning di bawah.